Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Nur Asfadania binti Muhammad Rosli dan pada hari ini saya ditemani oleh rakan saya iaitu Irfan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dalam sesi temu bual kali ini. Jadi tajuk utama sesi kita hari ini adalah untuk berkongsi mengenai penghasilan laman web bertajuk Guru Bitara Nadi Negara dalam Menzana Transformasi Pembelajaran Digital. Selain memperkenalkan kandungan laman web tersebut, kita juga akan membincang tentang proses pembinaannya, analisis yang telah dilakukan serta kaitannya dengan transformasi pendidikan digital di Malaysia. Sebelum kita memulakan perbincangan, saya ingin menjemput Irfan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan. Terima kasih saudara Asfa. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Irfan Azimi Muhammad dan dikenali sebagai Irfan. Dan saya merupakan pelajar di Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Islam. Saya sedang mengikuti program ataupun pengkhususan Bahasa Melayu dan saya berasa amat gembira kerana diberi peluang untuk berkongsi pandangan dalam sesi temu bual ini dan saya berharap perkongsian kita pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Okey, baiklah Irfan. Sebelum kita melihat kandungan laman web ini dengan lebih mendalam, saya ingin berkongsi serba sedikit latar belakang penghasilan. Idea menghasilkan laman web ini muncul apabila saya mendapati masih ramai masyarakat yang kurang mengetahui apakah sebenarnya peranan guru bitara dalam dunia pendidikan. Ramai yang mengetahui tentang penggunaan teknologi dalam bilik darjah, tetapi tidak begitu memahami bagaimana guru bitara memainkan peranan sebagai ejen perubahan dalam menjayakan transformasi pembelajaran digital. Oleh sebab itu, saya mengambil inisiatif untuk menghasilkan sebuah laman web yang menghimpunkan maklumat penting secara lebih sistematik, ringkas dan mudah difahami. Menarik juga idea tersebut. Pada pandangan saya, laman web sememangnya merupakan medium yang sesuai kerana maklumat boleh diakses oleh sesiapa sahaja pada bila-bila masa. Namun, saya ingin tahu apakah langkah pertama yang awak lakukan sebelum mula membina laman web ini? Langkah pertama ialah mengenal pasti objek penghasilan laman web. Saya menetapkan bahawa laman web ini bukan sekadar memenuhi tugasan kursus, tetapi perlu memberi manfaat kepada pengguna. Selepas itu, saya menjalankan pencarian maklumat tentang pelbagai sumber seperti artikel jurnal, laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia, laporan berita dan bahan ilmiah yang berkenaan dengan guru bitara, pembelajaran digital serta rancangan pendidikan Malaysia. Semua sumber tersebut saya teliti satu demi satu bagi memastikan maklumat yang digunakan benar-benar tepat dan boleh dipercayai. Baiklah Asfa, saya percaya proses untuk mengumpul maklumat ini merupakan satu perkara yang sangat sukar. Itu mengambil masa yang agak lama. Bagaimana pula awak memastikan maklumat yang dipilih benar-benar berkualiti? Ya, proses tersebut memang agak mensabar. Saya tidak terus menggunakan semua maklumat yang dijumpai. Sebaliknya, saya akan membuat perbandingan tentang beberapa sumber terlebih dahulu. Saya melihat persamaan, perbezaan serta kesesuaian isi dengan tajuk yang diberikan, yang akan dibincangkan. Hanya maklumat yang mempunyai hubungan secara langsung dengan tema guru bitara dan transformasi pembelajaran digital dipilih untuk dimasukkan ke dalam laman web. Melalui proses ini, saya dapat memastikan kandungan laman web lebih tersusun dan mempunyai nilai akademik yang baik. Saya juga sebenarnya amat tertarik apabila melihat terdapat pelbagai bentuk nota dalam laman web tersebut. Boleh awak jelaskan mengapa memilih kaedah tersebut? Sudah tentu, sepanjang proses analisis ini, saya menggunakan 3 kaedah mengambil nota, iaitu kaedah Cornell, kaedah pemetaan dan kaedah carta. Setiap kaedah mempunyai kelebihan sendiri. Sebagai contoh, kaedah Cornell membantu saya mengenal pasti isi utama dan rumusan dengan lebih teratur. Kaedah pemetaan pula memudahkan saya melihat hubungan antara idea utama dan idea sokongan. Manakala kaedah carta sangat sesuai digunakan untuk membandingkan maklumat daripada beberapa sumber yang berbeza. Selepas semua analisis selesai, saya menyusun semula dapatan tersebut menggunakan peta Eyting supaya keseluruhan maklumat menjadi lebih mudah difahami oleh pengguna. Selepas melihat keseluruhan laman web ini, saya mendapati reka bentuknya sebenarnya agak kemas dan tidak terlalu padat dengan tulisan.
Adakah perkara tersebut memang Asfa rancang sejak awal pembinaan laman web ini? Ya, memang begitu. Saya percaya pengguna akan lebih tertarik sekiranya maklumat dipersembahkan secara ringkas tetapi padat. Oleh itu, saya menggunakan gabungan warna yang sesuai, infografik, peta pemikiran dan gambar yang berkaitan supaya pengguna tidak berasa bosan ketika membaca. Selain itu, susunan setiap halaman juga dibuat mengikut turutan supaya pengguna dapat mengikuti perjalanan maklumat dengan lebih mudah. Saya sebenarnya bersetuju dengan apa yang Asfa lakukan ataupun Asfa lakukan terhadap laman web ini. Dan pada pandangan saya, penggunaan infografik juga menjadikan sesuatu maklumat lebih cepat difahami berbanding hanya membaca teks yang panjang. Tambahan pula, laman web ini boleh dibuka menggunakan telefon pintar, tablet ataupun komputer. Jadi kepada pelajar ataupun sesiapa yang mempunyai masalah perhati, tidak menjadi masalah untuk mereka berakses laman web ini, betul. Ini menjadikan proses ilmu lebih fleksibel dan juga mudah dicapai oleh semua lapisan masyarakat. Baiklah, sekarang kita beralih kepada beberapa persoalan yang berkaitan dengan tema tugasan ini. Pada pendapat awak, bagaimanakah kemahiran belajar dan kemahiran digital ini dapat diterapkan dalam pengurusan pembelajaran selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035? Terima kasih kepada Asfa di atas soalan yang sangat merasa minda sebentar tadi. Jadi pada pendapat saya, kedua-dua kemahiran ini tidak boleh dipisahkan. Guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran digital supaya dapat merancang aktiviti pembelajaran yang lebih kreatif dan juga berkesan. Dalam pada masa yang sama, murid bukan sahaja memperoleh ilmu, malah mereka juga dapat membina kemahiran komunikasi, kolaborasi, kreativiti serta pemikiran kritis melalui penggunaan teknologi. Pendekatan ini akan membantu melahirkan generasi yang lebih bersedia menghadapi dunia pekerjaan pada masa hadapan. Saya sangat setuju dengan pandangan tersebut. Selain menjadikan PDP ini lebih menarik, teknologi juga membolehkan pembelajaran berlaku di luar bilik darjah. Murid boleh mengakses bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Ini selaras dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat dan menjadi antara fokus utama sistem pendidikan negara. Baiklah Irfan, soalan seterusnya, apakah kepentingan guru pitara digital dalam memastikan PDP di sekolah sentiasa inovatif dan relevan? Baiklah Asfa. Sebenarnya soalan ini merupakan satu perbincangan yang sebenarnya sangat hangat dibincangkan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana guru bitara digital memainkan peranan yang sangat penting kerana mereka menjadi contoh kepada guru-guru lain dalam penggunaan teknologi. Mereka sering berkongsi idea baru, menghasilkan inovasi PDP serta membimbing rakan sejawat untuk menggunakan aplikasi digital secara lebih berkesan. Melalui budaya perkongsian ini, lebih ramai guru akan berani mencuba pendekatan baru dalam bilik darjah mereka. Misalnya, murid akan menjadi lebih aktif, lebih berminat untuk belajar dan proses PDP menjadi lebih menyeronokkan. Saya juga berpendapat begitu. Guru bitara bukan sekadar mahir menggunakan teknologi, malah mereka turut menjadi pemimpin perubahan dalam sekolah. Mereka sentiasa mencari idea baru bagi memastikan proses pembelajaran sentiasa relevan dengan perkembangan dunia pendidikan masa kini. Jadi secara keseluruhannya di sini saya berpendapat laman web yang dihasilkan ini berjaya mencapai objektifnya. Kandungan yang disampaikan sangat jelas, disusun dan mudah difahami. Selain menjadi bahan rujukan kepada pelajar, laman web ini juga sesuai untuk digunakan oleh guru serta masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang guru bitara dan transformasi pembelajaran digital. Baiklah, terima kasih atas pandangan yang sangat bernas Irfan. Saya berharap laman web ini dapat memberi manfaat kepada semua serta meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan guru bitara dalam memperkasakan pendidikan digital di Malaysia. Baiklah, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.